Nampak gayanya Sarah akan ditambah selepas PRN Sabah, kata PMX. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku nak baca daripada artikel, daripada mana pun, jom kita tengok paparan ini. Melalui sinar harian, pada 27 November 2025, yang mana Sarah ditambah selepas PRN Sabah, kata Anwar Ibrahim. Yang mana sumbangan asas ramah Sarah akan ditambah selepas pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini beliau belajar tentang Sarah daripada seorang wanita di Sulaman. Menurutnya, wanita ini pernah mendoakannya menjadi Perdana Menteri sejak beberapa dekad lalu. Dari mana saya belajar? Bukan daripada ahli parlimen, bukan daripada timbalan menteri atau menteri. Saya belajar daripada kakak kampung Sulaman itu. Of course lah, nak belajar tentang kehidupan yang susah ni, mestilah daripada bawah. Daripada orang-orang di bawah sana. Itu pun nak diceritakan ke? Macam pelik je. Continue. Kerana dia cakap dari hati, saya tengok mata dia, ia menyentuh hati saya. Katanya ketika berucap sempena Grand Final harapan orang Sabah di Kota Kinabalu pada Khamis malam. Menurutnya disebabkan itu dia mewujudkan Sarah demi rakyat. Dalam pada ketika itu, ketika berinteraksi dengan orang ramai, Anwar sempat bertanya mengenai penerimaan dan keinginan mereka terhadap bantuan Sarah. Ada dapat tunai ramah, gembira dapat tunai ramah. Ada dapat Sarah, mau lagi Sarah, tambah lagi lepas pilihan raya katanya. Anwar berkata pihaknya akan menambah jumlah Sarah selepas PRN Sabah. Tapi bagi orang yang kita di bawah, peringkat bawahan ni, dia kena dengar apa kata orang. Sarah itu kalau tambah, it's fine. Tetapi perlu dari segi kategori barangan itu, bentuk barangan itu diperluaskan. Di samping tambahkan Sarah, di samping itu juga perluaskan, expandkan. Orang kata kategori-kategori bentuk barangan itu. Daripada barangan yang dah kita sedia maklum kering je, patutnya di-expandkan barangan-barangan basah. Contohnya macam ayam, yang sering kali aku rasa rakyat Malaysia of course akan beli. Lagi-lagi mereka ini dalam kategori isi rumah. Kategori bujang dah tak ada kan. Tapi bujang pun ada juga kan, to be fair kan. Ini yang patut diketengahkan. Dan lepas ni aku nak beritahu dan nasihat korang yang kat luar sana lah aku harap video ni viral lah. Sebab korang ni bila di-interview dengan orang kata PMX ke menteri-menteri yang berkait ke, cakap lah nak Sarah ini diperluaskan kategori barangan. Tak ada keringnya, perluaskanlah. Saya nak barangan basah, ikan, ayam dan sebagainya. Barulah betul. Korang luar, kalau dia dah ada depan mata, cakap je. Mana tahu benda ini dijadikan statement nanti. Itu saja perkongsian. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.